Okay. Okay, first Kak Bel pun buat affiliate juga. Dan I sendiri rasa tau, the journey, perjalanan, walaupun sebagai business owner, yang buat affiliate sebagai nak tampung-tampung. Tampung-tampung? Ha, Maksud tampung-tampung? tampung-tampung tu maksudnya, okay lah, kita full time business owner. Okay, business ni dia ada turun naik dia tau. So kadang-kadang kita tak mampu pun nak keluarkan gaji ataupun gaji penuh. So sebagai business owner yang kira systematic, structured kan, mestilah ada gaji juga daripada kita punya own business. Tapi kadang-kadang biasalah, kita nak lebih. Kadang-kadang kita nak grow lagi. Contohnya kita nak beli gadgets, kita nak beli tools, kita nak masuk kelas mahal-mahal lagi. So kadang-kadang mungkin gaji tu cukup-cukup je. So pendapatan daripada ataupun commission daripada affiliate ni lah yang banyak bantu untuk buat benda-benda lain lah. Contohnya pergi umrah kan, pergi umrah jenis package yang mahal. Lepas tu nak pergi travel, kadang-kadang tak sanggup nak keluarkan gaji, nak ambil daripada portion gaji tu untuk buat benda-benda macam ni lah.